Okey guys, aku nak tanya sikit ni. Pernah tak ada masalah kalau kita dengan isteri kita pergi cari barang? Lebih-lebih lagi kalau misal kata dia ajak kita pergi cari barang dapur. Kalau tanya aku, dia punya tahap tension. Boleh pecah kepala weh. Itu belum lagi tengok dia punya checklist. Checklist dia daripada bumbung sampai ke lantai panjangnya. Dia nak cari satu barang je sampai pergi 5 buah kedai nak cari barang ataupun nak cari harga yang paling murah. Bayangkan kalau misal kata nak cari 10 barang, tak ke 50 buah kedai kena pergi. Tension weh. Nak cari apa lagi ya? Cari ikan abang, sabarlah kejap kita tengok je tadi. Ikan dah jemur lah. Ni okey. Berapa ni sekilo ni? Sekilo RM14.5 je, Kak. RM14.5? Betul? Mahalnya. Bang. Alah, baik pergi kedai lain je. Jom. Ada banyak lagi kedai lagi murah. Abang tak payah ikut sini. Yang ini. Kap plastik. Ni lah ikan kembung. Bang, kalau masak kari. Sedap. Sedap. Ana adik, timbang dulu. Tengok sekilo berapa? Berapa? RM14. Cantik, murah. Tadi lagi mahal. Mahal. Abang letak balik. Dia ingat apa? Kita nak beli daging lagi, nak beli udang lagi. Ayam, daging semua lagi. Beli lagi, bang. Minta-mintalah murah ke kat sini, Amir. Yang ni murah. Ini murah. murah? Plastik. Plastik. Sana. Terima kasih. Sorry. Kira kejap. Berapa agaknya? RM10 je, Kak. Ni murah. Bagus. Guys, ingat wife aku dah dapat harga ikan dia yang paling murah tu? Aku lega. Aku happy. Tak semudah itu, bro. No. Baguslah tempat ni, bang. Ikan dia murah. Murah kan? Alhamdulillah, lega hati abang. Sayang tunggu dekat sini kejap. Abang pergi ambil troli, Abang! Abang nak pergi mana? Semak harga barang nak cari yang paling murah tu bagus. Tapi yang tak bagusnya, boleh pula dia pergi ambil barang yang dia tak masukkan pun dalam list. Itu tak bagus. Itu namanya membazir. Abang ini baru bandingkan harga ikan. Belum bandingkan lagi harga udang, ayam, sotong, daging, pencuci baju, pencuci pinggan, pencuci lantai. Banyak lagi. Apa orang? Sibuk pula. Jom. Guys, tapi kan bagus kalau suami pergi beli barang seorang-seorang. Tak adalah complicated sangat. Barang pun dapat. Tak ada masalah kan? Nanti kalau bawa isteri Nanti. Jangan biarkan perkara macam ni berlaku. Kenapa? Sebab apa? Lain yang kita suruh dibeli, lain yang kita dapat. Percaya. Tengok tu. Kita suruh beli serbuk kunyit. Dia pergi beli kunyit hidup. Sama je. Namanya kunyit, tetap kunyit. Bukan tu je. Kita suruh beli susu lembu. Kita dapat susu kambing. Sama je. Rasa susu tetap sama. Warna putih. Mana ada susu lain keleping ke apa ke. Sama warna putih. Kalau macam ni lah, bang. Sampai ke anak cucu pun masalah kita ni tak selesai. Yelah yang kita asyik gaduh pasal ni je kan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengambil inisiatif membangunkan aplikasi mudah Ali Price Catcher menggunakan platform Android bagi membantu rakyat menangani kos sara hidup. Dia boleh membuat pilihan sebab Price Catcher ni memberi maklumat barangan yang sama yang menjual pada harga yang berbeza. Jadi sebagai pengguna, kalau dia tahu bahawa ada lokasi yang menjual satu produk A dengan harga RM15 satu tin, maklumat Price Catcher juga memberitahu lokasi D menjual dengan harga RM16.75. Sudah tentu pilihan yang ketara buat seorang pengguna bijak adalah pergi ke lokasi yang menjual dengan harga RM15
Jadi ianya lengkap dalam price catcher sini. Oh, kalau macam ni, saya nak download lah. Nak download? Ya. Mana phone saya? Mana saya tahu. Allah. Awak duduk phone saya. Bangun. Bangun sikit. Apa duduk phone saya? Janganlah kacau. Ayang. Ayang tahu tak beza Ayang dengan price catcher? Tak tahu? Okey, macam ni. Price catcher disenaraikan semua harga barang. Tapi Ayang seorang yang senarai yang berharga yang ada di hati abang. Betul tu. Engkau ni siapa? Sayalah pegawai pemantau harga. Patutlah. Harga-harga barang dalam price catcher tu, saya masukkan. Patutlah macam nampak dekat mana-mana je. Betul. Lagi buat apa? Kalau korang nak tahu apa fungsi saya, jom saya tunjukkan. Tu, fungsi pertama, pemantauan harga. Sebagai pegawai pemantau harga, saya akan memantau harga-harga barang di permis-permis yang terpilih. Jom kita ke fungsi kedua. Fungsi kedua, tu, memasukkan data. Data harga yang dipantau akan dimasukkan ke dalam sistem My Harga. Sekejap ya. Dah masuk dah. Data yang dikemas ini akan dipamerkan di aplikasi Price Catcher. Jadi pengguna boleh dah membuat pemandian harga kat situ. Jom. Ada faham? Faham. Kalau korang dah faham, saya balik dulu ya. Bye. Mana dia? Tahu hilang ke? Hilang.